So hari ni aku nak unbox telefon terbaru pada Infinix, iaitu Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Panjang kan nama dia kan. Tapi korang dapat VIP card. Tengok nak style kan. Lepas tu korang dapat casing silikon yang agak berkualiti. Tempered glass yang kita jarang dapat. Lepas tu macam biasalah barang-barang yang keperluan untuk korang guna phone ni. And also dia punya design very unique. Dia tak nampak macam gaming sangat, but looks pretty nice lah kat sini. Korang juga dapat collaboration dengan JBL speaker, 100W punya charger, Type C ke Type C. Pretty nice untuk phone budget. And overall untuk casing dan dia punya phone pretty nice. So aku cerita sikit apa yang baru pasal phone ni. So apa yang best dekat Infinix Note 50 Pro Plus 5G ni? Well, first kali design dia memang cantik dengan design glossy finish, dan dia punya frame pakai ultra resilient armor alloy metal frame. So memang selesa gila nak pegang dan memang sangat durable. Warna aku dapat ni adalah titanium grade. Untuk gaming nanti aku akan cerita dalam full review aku. Bateri dia pun agak besar, iaitu 5209 plus fast charging dia iaitu 100W dalam kotak tu. Tapi bukan takat tu je, dia juga support untuk 50W wireless charging, dan juga korang boleh pilih mode untuk charging. Antara dia low temperature mode untuk sejukkan, lepas tu smart mode untuk balancekan speed dia, dan yang paling laju sekali hyper mode untuk fully charge dalam masa 32 minit je. Solid package kalau korang yang tanya aku lah kat sini. Lagi satu, dia pun datang dengan fungsi-fungsi AI macam AI writing, di mana korang perlu prompt je apa yang korang nak tulis. Contoh macam korang nak hantar email kat bos atau message congratulations ke apa, korang boleh pilih kat sini, generatekan korang satu teks untuk send dekat bos korang tu. Very useful sebenarnya kat sini. Dan tak boleh lupa juga fungsi hello lighting ataupun AI hello lighting, di mana dia akan menyala lah kalau korang guna macam charging ke apa-apa kan. Tapi kat sini apa yang best, kalau korang yang nak check korang punya heart rate, korang boleh gunakan dekat sini. Letak tangan korang punya fingerprint, lepas tu dia akan detect korang punya heartbeat, dan dia akan kira lah dengan korang punya darah dalam oksigen sekali. Pretty nice kalau korang yang nak check korang punya heartbeat tu lah kat sini. Overall solid phone untuk korang yang nak telefon gaming tapi harga marhan tu. By the way, kalau korang yang berminat nak menang sebuah Infinix Note 50 Pro Plus 5G, korang perlu check Infinix Malaysia punya TikTok untuk berpeluang menang telefon ni. So apa kata korang?